Kita kena berbahagia, gembira dengan nikmat. Mengapa tidak berbahagia? Kerana tidak memandang kepada yang memberi itu. Sebabnya macam orang dengki kepada kita. Apa rasa kita? Kita tidak boleh rasa risau. Kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita sudah menerima nikmat. Maka menyebabkan orang lain dengki kepada kita. Nampak? Tak boleh kita risau. Pasal orang dengki lah. Tak boleh. Pasal apa? Kita rasa seronok. Jangan dipandang dengkinya orang itu. Dipandang nikmat yang telah beri itu penyebab orang lain dengki. Faham tak? Terus kita ni kena sentiasa tenang aja. Tenang. Kalau saya kata tadi, orang mengumpat kita, mengata kita, hendaklah dibayangkan kita manusia memang ada kelemahan. Allah Ta'ala yang hebat, yang gagah, yang mencipta manusia pun orang kata, apalah kita ini. Tidak boleh risau orang dengki kita. Dengki orang. Kita tak tidur malam. Mengapa aku dengki orang dengki? Apa salah aku? Tak. Kita pandang, aku dapat nikmat, itulah penyebab orang lain dengki itu. Kalau aku tak dapat nikmat, siapa nak dengki? Ada tak orang dengki orang yang miskin apa kedana tu? Tidur tu berjalan, dengki aku, dia kata. Bodoh orang tu. Itu nak pandang sebalik begitu. Maknanya kita kena rajin-rajin melihat, dipanggil gunakan basirah. Basirah makna dalam. Mana hati dalam tu memandang, bukan mata ni. Mata ni pandang tak ada apa-apa, pandang dalam. Terus sebab kita tengok mengapa agaknya bukit antarabangsa itu runtuh. Dengan pandang dengan mata, dengan basirah. Kita ada basirah. Mana dalam hati itu ada hati lagi. Dia panggil fuad, dia panggil dhamir, dia panggil latif. Latif itu perasaan halus itu. Halus dalam hati itu. Itu dilihat. Jangan pandang macam mana runtuh. Runtuh je lah. Habis runtuh, polis pun datang, habis selesai masalah. Tak, dalam. Mesti pandang apa silap. Mengapa taklah buat begitu? Inilah orang yang menerima musibah itu pun rasa sedih. Tapi mungkin ada di sebalik itu kita tidak tahu sebenarnya. Tak tahu. Mesti ada hikmat. Mana kita baca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apakah tidak tahu? Allah Ta'ala itu maha-maha memberi hikmat. Terjemahan dalam Quran bijaksana mana? Sana je bijak, sini tak bijak. Tak. Bijak sana dan sini gitu sebenarnya. Sini sana. Maknanya apa yang tak Allah buat perintah, arahan, larangan, musibah mesti ada hikmat. Itu sebabnya musibah terbagi pada 3. Yang pertama musibatul jaza'. Yang kedua musibatul bala'. Yang ketiga musibatul tarbiyah. Yang pertama musibatul jaza'. Musibah Allah Ta'ala turunkan disebabkan kesalahan kita, kelemahan kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Kita pun tak boleh baca, tak boleh hukum orang lah. Yang kedua musibatul bala'. Musibah juga Tuhan nak test, nak cuba kita. Apakah kita ini terima atau tidak cubaan Allah Ta'ala itu? Tak tahu. Ada orang tak terima. Tapi kena ingat, tak terima pun dah jadi dah. Dah terima tak terima pun jadi. Aku tak redha dah. Tak tahu dah berlaku dah. Itu saya pesan tuan-tuan, kadang-kadang kita, anak-anak kita, nak pesan orang perempuan dah. Anak-anak kita kadang angkat pinggan dapur bak depan. Angkat pinggan, pam pecah jatuh. Dipukulnya budak itu. Kan rugi 2 kali. Pinggan pecah, muka budak pun pecah, kan rugi. Sudah-sudahlah. Cukuplah dia rasa takut pecah pinggan itu disebabkan kelalaian dia itu. Macam anak kita masuk pesa tak los, dimarah pula budak tu. Kan salah tu. Marah salah dah. Pasal dah tak lulus dah. Marah buat apa dah tak lulus. Kalau marah tiba-tiba lulus balik pula, alhamdulillah, marahlah. Pasal saya nak cerita ni, banyak orang mengadu pasal saya. Pasal anak saya lari lah, dia kata. Pasal
Semalam dia Pak Ustaz lulus saya marah. Kan? Berapa kali rugi dah tu? Tak lulus satu, kena marah satu, lari satu. Macam kita hilang duit, tak larat nak makan, kan rugi. Dah lah hilang duit, makan tak larat, tidur pun tak boleh, 3 rugi. Kena pandang begitu. Macam kita nak selesai masalah, anak kecil, anak besar, beli dua-dua orang aiskrim, kan? Abang yang besar habis aiskrim, dia rampas sekali adik dia, menangis anak kecil tadi. Bapak marah, lempang yang besar tu. Kan 2 orang menangis tu. Penyelesaian dia beli aiskrim.